Yang ni ayam ah. Ni isi ayam. Dia boleh tengok isi ayam dia. Tu. Dia bukan daging burger lah. Memang isi ayam. 100% isi ayam. 100% isi ayam. Bukan daging frozen bukan ah. Bukan. Assalamualaikum, bertemu kembali Abang Jamal STV. Okey, minggu ni Abang Jamal nak bawa anda satu tempat. Kalau datang ke Taiping ataupun ke Munting, bolehlah singgah ke kedai ni. Abang Jamal nak bawa anda pergi Ijan Murtabak Padu. Jom kita tengok apa yang padu sangat murtabak ni. Okey, sebelum tu yang mana belum klik butang subscribe, butang loceng dan share, sila support Abang Jamal STV. Tagline kita apa? Ilmu dan pahala kita kongsi bersama. Okey, jom kita pergi kedai Ijan Murtabak Padu. Kalau nak pergi ke kedai Ijan ni, okey, yang ni sekarang Abang Jamal lalu jalan alternatif, lalu belakang sekolah, dekat sekolah Bukit Jana. Dan ni jalan alternatif lah. Kedai dia boleh lalu ke jalan depan ni ataupun lalu di depan kem askar tu pun boleh juga. Okey, Abang Jamal dah sampai dah. Kita pergi ke kedai Ijan. Yang Abang Jamal lalu belakang. Kedai dia ni kedai dia. Assalamualaikum bang. Ni Abang Ijan kita. Kalau kedai dia ni taman apa? Taman Desa Jaya. Taman Desa Jaya. Okey, kalau datang daripada King Askar tu, traffic light tu, kedai RM2 tu boleh masuk sebelah kanan. Ada tepi ni, tepi jalan ni. Tak jauh mana, lebih kurang dalam 200 meter tu. Ini Abang Ijan kita. Jam tabak padu. Okay, bang, kita tengok bahan dia bang. Ni isi ayam dia. Isi ayam, bawang. Ni isi daging. Si daging. Abang Ijan buat daging apa? Daging ayam. Daging, kalau ayam. Kalau isi daging dia daging. Kira ada dua menu. Selalu banyak orang order kat abang tu kan? Daging paling rare Abang tengok isi daging dia. Okey, abang tengok isi daging dia. Memang sempoi. Ni isi daging. Kalau ayam pun tengok ayam pula. Isi ayam. Tu dia. Isi dia macam ni. Isi tu yang bila kita dia masuk dalam kata apa adunan tu, bila kita tarik kan, dia macam tu. Isi pun memang banyak. Isi dia ni, isi sedap. Okey, yang kedai abang ni kan, kan dia trademark dia kan, Ijan Murtabak Padu. Ijan Murtabak Padu. Yang padu tu apa dia yang padu tu? Yang padu tu bang, bila kita campur sekali dengan isi dia tu bang, dengan campur dia dalam tu kan, isi dia ni buat padu bang. Dengan tepai dia. Okey. Kita nak tunjuk tepai apa tengok. Acuan ni saya reka khas. Dia dengan yang kata apa? Kuali ni dia sama. Yang ni pun abang tempah ni. Tempah. Abang berniaga buat murtabak ni berapa lama? Kami baru 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun ni abang belajar buat bahan-bahan murtabak ni, belajar di mana? Saya duduk Johor, Simpang Renam. Saya duduk sana bekerja di sana, majlis daerah Simpang Renam. Jadi dia ada di swasta kan. Saya pikir-pikir dah swasta, saya pun balik ke kampung. Kampung saya Sungai Ralung. Sebab asal ni memang saya daripada kecil. Kira daripada darjah 1 sampai darjah 6 saya sekolah Ulun Japar. Masa darjah 6 tu ada pasar malam dekat Petronas. Perasan tak? Lah ni Petron. Ya. Pokok kabur tu. Dulu pasar malam kita semua situ. Betul. Jadi ada satu Pak Long, kami panggil dia Tok Wan. Dia jual murtabak ubi, orang panggil. Murtabak ubi. Murtabak ubi ni dia pakai ubi kentang. Dia pun ingat murtabak ubi biasa kan. Ni ubi kentang. Jadi saya ni bila dah minat murtabak, kebetulan Allah tu Maha Kaya. Saya punya pak cik pula buat murtabak di Johor. Kata kamu saya minat mau buat murtabak. Jadi saya buat start pada tu abang belajar buat. Belajar dia. Lepas tu Pak Melakang pun bagi galakkan, "Jangan buat. Kita ni sekolah tak berapa pandai. Saya sekolah sampai tingkatan 3 bang." Lepas tu bila kita ni fikir betul juga. Kita ada kemahiran, apa-apa kita boleh buat. Roti canai dengan usaha ni kan. Kira abang buat, orang kata pahit manis tu macam-macam lah. Macam-macam lalu ya. Merajuk pun ada. Murtabak habis lebih ada pemain daripada jauh. Tak pemain merajuk ai. Merajuk. Tengok tu pengalaman Abang Ijan kita. Tapi banyak dekat Johor lah, 21 tahun. 21 tahun. Kami buat murtabak ikut Melakang kan. Kira duduk di Taiping ni memang duduk terus sini lah. Memang duduk terus sini ya. Asal memang dulu kerja duduk Johor. Johor, Simpang Renam. Asal orang Taiping. Asal orang sini. Orang Sungai Ralung, Kemuntin. Ya. Okey.
Yang mana yang nanti bila datang ke Taipei atau ke Munting boleh singgah. Cuba. Dia punya ketebalan boleh nampak dalam ni. Okey, yang ni yang dah siap. Dah siap. Yang dah siap. Okey. Tebal. Tu terbaik dah. Okey, harga dia kan. Sini. Daging RM8 ya. Ya. Ayam RM7. Mana nak cari tebal. Satu lagi kan isi dia pun tengok. Dia sama Banyak beza. tau. Ni daging, ni ayam. Oh. Dia beza. Tapi saya pula bawang. Sebab saya pakai bawang Holland mah. Bawang Holland. Bawang Holland dia kalau makan mentah macam tu, dia mana? Okey. Sebab yang ni pun saya buat kajian sendiri. Kira asal arwah pakcik saya pun dia pakai bawang yang bawang India tu. Bawang India. Bila bawang India, abang makan je tu pun kalau kita makan mentah tak boleh. Boleh. Dia jadi kalau kita orang utara panggil pedang. Pedang, kalau boleh. orang Johor dia panggil lidas. Lidas. Okey, kita tengok macam mana abang Ijang kita buat. Jom. Ini saya bahan tadi saya dah campur dah. Bawang, kentang, bahan. Okey, kulit tu abang Ijang buat sendiri juga. Kulit yang mana? Kulit yang tepung tu? Ya, tepung tu. Tepung tu buat sendiri juga. Okay, orang kata kulit tepung tu dia nipis kan. Tak mau Dia bagi nipis. koyak dah tu, ada cara juga lah. Ada cara. Dia kalau kita tak mau bagi koyak, tepung tu kita jangan orang kata apa ayak banyak sangat. Bila ayak banyak sangat nanti kita tebak dia terlampau nipis sangat dia koyak. Dia kira sedang-sedang yang orang kata kan. Kalau macam saya dulu saya pakai tangan. Dah ni saya pakai mesin. Saya tengok mesin punya mangkuk tu kalau tepung tu ada lagi tepi-tepi tu makna dia tak berapa sebati. Tapi kalau tepung tu dengan mangkuk acuan tu dia dah berkilat, tak ada lekat tepung, makna dia dah boleh angkat. Dah okey lah. Itu saya punya cara lah. Tu cara tu. Pengalaman abang Ijang kita tu. Okey, kita sambung buat iti dah. Okey. Sambung buat iti. Yang ni telur lah. Telur. Telur ni berapa biji lah? Yang ni satu papan. Satu papan berapa boleh buat? Satu papan untuk 12 keping. Oh, satu papan tu 30 biji tu boleh buat 12 keping ni. 12 keping murtabak. Sebab saya punya murtabak dia ada dua lapis. Lapis pertama, lapis kedua, last sekali lapis ketiga. Lapis ketiga. Inti dia pula kita buat atas. Oh, memang tebal lah macam tu. Itulah. Kalau beli mana 30 biji untuk 12. 12. Memang tak rugi tu. RM7, RM8. Mana nak dapat? Dah nak dapat. Okey, ni kita okey. kena tuang separuh dulu. Kita tuang separuh. Okey, cukup. Nanti kita godak dia. Okey, ni lapisan Yang ni pertama. bagi sebati lah. Lapisan pertama. Okey. Lapisan pertama. Sapi kena bubur. Yang ni minyak apa? Minyak sapi? Minyak sapi. Minyak sapi. Bukan minyak biasa. Okey. Lapisan pertama. Okay, lapisan pertama. Ni lapisan pertama. Lapisan pertama pun Lapisan tebal. pertama, ya. Ni pun dah nampak tebal lah. Nampak tebal lah. Okey, kita buat isi daging dulu lah. Ya. Yang ni buat murtabak daging lah. Murtabak daging. Kira bahan-bahan tadi tu Kentang bawang. bawang Holland dengan kentang Ha. campur masuk dalam bekas satu kali lah. Ya, sekali. Lepas tu masuk daging. Daging. Okey, daging. Okey, masuk balik telur tadi. Okey, yang ni lapisan yang pertama. Lepas tu masuk lagi telur. Yang ni lapisan yang kedua. Lapisan kedua. Lapisan yang kedua ni dia abang Ijang kita campur dengan daging, bawang dengan kentang. Ya. Okey, godak bagi sebati. Kalau kita belah Johor panggil godak lah. Godak. Kalau belah utara sini panggil kacau. Kacau. Ya. Okey, dia dah sebati. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tengah pun pakai kolej kan. Ya. Bila pakai kolej, kita nak bajet dia punya apa? Acuan ni dia jadi Acuan. kita tak cukup 2 kali kita kena bancuh. Yang ni kita pakai macam ni senang. Tu kalau kita tengok tu. Dia petak-petak. Tebal dah ni. Kalau tengok ni tebal. Dia tebal 1 inci, panjang dengan lebar bersama 5 inci bang. 5 inci. Tebal 1 inci. Dia punya petak tu berapa? Jadi 5 inci. 5 inci. 5 dengan apa 5 inci, panjang 5 inci, lebar dia pun 5 inci. Okey, yang ni kita kena ejah dah bagi dia apa?
Bagi sama sekata. Sekata, ya. Hak ni dah tak boleh ambil ni separuh, hak ni tak boleh ambil ni separuh. Jadi kita nak sama balance. Okey. Inti yang kali yang ketiga. Kali yang 3. Tadi yang kedua buah inti dah. Yang ni bubuh lagi. Bubuh lagi. Lapisan yang ketiga pula. Ya. Patutlah orang panggil murtabak padu. Tengok pun dah ni dah padu lah. Ya, betul bang. Yang ni kalau kata, yang ni daging RM8. RM8. RM8 kalau kata tak boleh beli lagi, saya tak tahulah. Yang ni kalau tengok tu memang banyak, kita memang tak tebal. Kita kena kuih dia pula, bagi kacau, bagi sama rata. Ada setengah panggil apa? Gelomiang. Gelomiang. Belah utara sana. Pekat sikit gelomiang. Okey. Kalau dia rata dulu. Dia nak bagi dia sebati. Bagi sebati. Okey, yang ni gue dia ni bagi sebati tau. Sebati. Yang ni tadi yang apa nama? Lapisan yang kedua dah letak daging. Yang ni lapisan yang ketiga. Daging lagi letak. Yang mana kurang ni kita tambah. Kalau kita ronda dia saya buat ni dia kena 2 kali. Dia kena tengok yang mana tak cukup inti kita tambah. Dia lebih pun kita tambah. Kira satu tapawai ni memang untuk 12 keping acuan dia. Kira 30 biji telur boleh buat 12 murtabak. 30 biji tu bukan sikit tau, banyak tau. Satu papan tu. Yang penting nak buat ni kena pakai sarung tangan lah. Inti. Untuk jaga kebersihan, serta kualiti tu kena jaga. Kena jaga betul. Kita kena pakai sarung tangan. Sarung tangan. Sebab kita nak bagi orang makan ni kan. Selalu saya dah tengok kebanyakan yang tak pakai sarung tangan. Yang ni ingat abang Ijang kita pakai sarung tangan. Cuma tembak dia tak boleh pakai sarung tangan. Ya. Okey, macam ni kan. Okey, kalau dia nak tahu kalau mentabak ni dia punya inti kurang, macam ni dia kuning. Mana dia telur lebih. Kita topak dia. Kita topak inti. Jadi sampai dia orang kata apa? Hitam dekat kawasan tu. Inti dia hitam. Tu dia punya petua. Dia punya petua ada cara dah. Sebab saya belajar ni pun orang kata pengalaman dengan arwah pakcik saya memang dia bisin lah. Dia suka jaga. Sebab kita nak ambil duit orang jangan dia kata kena jaga. Kualiti inti kena jaga. Dia kata. Jadi saya pun ikut sampai sekarang dia punya tu. Okay, yang ni yang dah masak. Tinggal yang ni. Okay, yang ni kuah kari. Setengah orang pakai yang ni pun ada juga. Kalau dia bagi kari dengan bawang. Bawang dengan kari lah. Dia punya kuah. Abang Ijang kita nak kali. Yang kita nak masak satu ni lebih kurang 20 minit lah. Ya, 20 minit. 20 minit. Kalau macam ni kita angkat, dia dah kata apa? Dah masak betul ya. Okey, kita kali dia. Okey. Kalau macam ni tak. Kalau kita angkat dia macam meleleh lagi kan. Dia tak masak lagi. Okey. Okay, yang ni yang dah masak. Nanti abang Ijang kita balut dengan kulit tak. Okay bang, besi yang acuan ni dia buat daripada stainless steel. Steel. Yang ni bukan aluminium lah, dia takkan karat tu ya. Dia takkan karat. Dia akan jaga kualiti makanan lah. Kualiti makanan tu kena jaga. Terjamin lah. Bukan kata kita buat makanan ni untuk kita nak menjaga untuk kita nak senang, nak mudah tak. Sama-sama. Customer dapat orang kata apa senang, kita pun senang juga. Okay bang, nak tanya lah. Kipas ni untuk bagi abang sejuk ke apa? Ni bagi sejuk, tak mau bagi berpeluh. Kita buat kerja menjaga nak apa semua ni, tak mau bagi peluh meleleh apa semua. Yang tu. Jadi bila kita tujuan dia orang kata tak mau bagi abang ni berpeluh lah. Berpeluh. Kita buat tembak apa semua menjaga ni. Kalau kita tengok ramai tengok Allah ni menjaga berpeluh apa semua. Jangan kata orang lah. Kita sendiri pun kalau kita main kedai orang tengok berpeluh pun jadi tak syok. Jadi macam tak apa seronok. Ya, abang Ijang kita ni jaga kualiti. Kebersihan tu kena jaga. Betul. Kipas ni dia dua dalam satu lah. Satu bagi abang Ijang ni sejuk lah. Betul. Dua kita tak mau bagi berpeluh. Berpeluh. Sebab tu dia buat kipas ni. Tujuan dia.
Ini nak buat dia punya lapisan. Lapisan untuk balut inti yang dah dimasak. Yang ni yang dah dimasak. Inti dia. Tebal ya. Adunan nak buat kulit ni, Dia punya dia kena perak ke apa tak payah? saya tak payah. Tak payah. Tak payah. Kalau kita terus uli, boleh terus tebak. Terus tebak ya. Yang ni dia punya apa, ramuan dia air garam saja. Air garam saja. Air garam saja. Buat cara tebak tu. Orang lama. Air garam saja. Berapa lama Abang Ijan ni belajar tebak ni? Ni saya belajar dekat 20 tahun dah. 20 tahun dah. 20 tahun. Belajar asas tu, dia tak ajak ni lagi, ajak menguli dulu. Menguli, hari-hari menguli. Selagi tak pandai uli, selagi tu dia suruh uli. Okey. Lepas tu letak minyak sapi ya. Ya, minyak sapi. Sebab saya untuk minyak sawit, dia untuk pakai tebak ya. 20 tahun pengalaman tebak. Yang ni jangan kata mutabak, buat roti canai pun boleh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Selepas kita balut ni, berapa lama nak masakkan dia punya kulit? Ni pun kita tunggu sampai dia garing ya. Sampai dia garing ya. Garing je. Okey, pakai minyak sapi ya, bukan minyak biasa. Satu lagi Abang Ijan kita ni dia tak mau minyak terlalu banyak. Setengah tu saya tengok minyak banyak, tapi yang ni dia tak banyak pakai minyak banyak. Ni dah siap masak. Okey, yang ni yang dah siap masak nampak dia keemasan. Okey. Okey Abang Ijan, selain pada Abang Ijan masak ni jual dekat customer, ada buat frozen ke apa ke? Ada. Frozen ada. Frozen ada buat jugalah. Ada buat. Kalau nak boleh tempah jugalah ataupun WhatsApp saja abang. WhatsApp saja. Tapi kalau nak frozen, kalau banyak kena order 3 hari sebelum. 3 hari sebelum Ya. Kalau orang tempah macam ada event apa ke, abang saya buat juga. Abang Ijan buat juga. Buat. Kalau lagi satu, kalau kita tindam banyak-banyak macam ni tak kempes. Makna dia ketebalan tu memang cukup tebal. Ya, betul. Tapi kalau kata kita tindam banyak-banyak ni, makna dia dalam dia tak apa tebal. Maksud dia bukan padat lah. Okey, maksudnya kalau kata bertindan 3 ni, dia tak kempes ke tak? Maksudnya isi tebal. Isi tebal. Kalau kata bertindan nampaknya nipis, dia tak tebal. Kalau tengok ni memang padu. Satu patut padu. Okey. Boleh tengok yang dah sejuk pun boleh nampak. Dia tak surut. Okey, yang mana nak beli martabak, Ijan martabak padu hangpa boleh mai Taman Desa Jaya Kemunting Taiping Perak belakang SA Hotel. Tapi like kedai RM2, belok kiri masuk dalam. Yang mana nak mai daripada jauh, takut martabak ni habis, hangpa boleh wasabi ataupun boleh Google tag Ijan martabak padu, kat situ ada nombor telefon. Kami cuti cuma hari Jumaat saja. Hari lain macam biasa, buka kedai pukul 4, tapi 1 hari bulan 8 2026 ni kami akan buka pukul 11 pagi sampai ke petang. Okey, yang mana yang nak rasa nak cuba boleh datang jumpa Abang Ijan kita. Okey. Kedai dah info dah dalam video ni. Boleh datang support Abang Ijan kita. Support orang kita. Vendor orang kita. Okey. Mesti datang cuba. Yang mana datang ke Taiping, ke Perak, ke Munting, boleh singgah ke kedai Abang Ijan Martabak Padu. Okey, yang mana yang nak rasa martabak padu Abang Ijan kita ni boleh datang ke sini. Okey, kalau harga, tengok harga ni daging RM 8, ayam RM 7. Okey, kalau tengok ketebalannya tu memang padat. Okey.
anda semua patut rasa murtabak Abang Ijan kita ni. Okey, yang mana yang nak datang ke kedai Abang Ijan Murtabak Padu, okey, boleh datang ke, kalau tengok daripada Kemunting, Masjid Kemunting, daripada Tafilat terus akan jumpa SSL Hotel. Depan sikit ada Tafilat, boleh masuk. Daripada situ ke kedai dia lebih kurang 200 meter saja. Okay, kedai dia berada di tepi jalan ni. Ada banner ni lah. Banner Ijan Murtabak Padu. Okey, ini nombor telefon. Okey, boleh. Yang mana yang nak order boleh WhatsApp Abang Ijan kita. Nak Ijan Murtabak Padu Kemunting. Okey, saya nak cuba makan murtabak Abang Ijan ni. Kita tengok rasa macam mana. Okey, saya ambil satu. Saya tak pakai kuah apa dah. Saya makan mentah saja macam ni. Okey, yang ni daging Ni daging. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia lemak, dia punya rempah, manis daging tu. Memang rasa patut cuba. Memang sedap. Ni ikhlas pada saya dah. Bukan saja-saja. Boleh cuba murtabak Abang Ijan kita ni. Dia punya rasa dia tak boleh nak cakap. Dia punya rasa sedap. Memang sedap. Yang ni saya makan saja dah, mentah je. Tak cicah dah, kuah dah. Memang sedap. Okay, anda semua patut cuba murtabak Abang Ijan kita ni. Daging dia daging yang fresh, bukan daging burger apa. Bukan daging burger. Yang ni daging original dan ayam pun original, bukan daging frozen ke apa. Okey, patut datang cuba makan. Saya dah cuba dah. Memang sedap. Tak rugi dengan harga RM RM8 daging, RM RM7 ayam. Okey, yang ni Abang Ijan kita nak buat untuk ayam pula. Ini lapisan yang pertama. Sama juga macam dia buat masakan daging tadi. Lapisan ni semua 3 lapisan. Okey, pertama dia akan bubur telur dengan bawang dengan ubi. Lapisan yang kedua nanti dia akan bubur daging dengan telur juga. Okey, lapisan yang ketiga dia akan bubur bawang, ubi dengan telur. Yang ni ayam Ni isi ayam. Dia boleh tengok isi ayam dia. Dia bukan daging burger memang isi ayam. 100% isi ayam. 100% isi ayam. Bukan daging frozen bukan. Bukan. Dia kalau 12 keping, 12 acuan ni untuk satu besen ayam. Telur 30 biji. Telur 30 biji. Okey, untuk 12 keping ni ayam satu besen ni memang ayam ori bukan ayam frozen ataupun ayam burger. Telur 30 biji. Abang Ijan. Ya saya. Ayam dengan daging saya tengok berapa banyak. Boleh untung Boleh. Boleh. Tapi kalau orang tengok macam tak boleh untung kan? Ya, tapi boleh. Boleh kita menjaga ni, pertama kita letak Allah nombor 1. InsyaAllah. Okey. Boleh cuba tengok. Boleh. Kalau tengok ni memang banyak. Isi saja. Boleh cuba. Memang sedap. Saya dah cuba tadi, daging memang sedap. Orang kata berkampung ni ya. Yang ni Abang Ijan kita dia bagi sebati ayam ni. Dia guna sarung tangan glove. Okey. Bila sebati ni baru dia terasa semua. Ini ayam isi ayam original bukan frozen Isi ayam. Okay, yang ni isi ayam. Tu. Banyak tak banyak tu dia tengok. Isi ayam tebal. Okey, yang ni pembeli kita. Customer tahu Boleh tahan lah. Boleh tahan lah. Kalau bulan puasa lah beli. Abang dah makan murtabak Abang Ijan kita ni macam mana rasa? Sedap. Sedap Isi tebal, sayur pun banyak, ayam pun banyak. Dengan harga tu berpatutan lah. Berpatutan lah. Tempat lain ni berbalik lah. Setiap gigitan tu ada ayam lah. Isi tu semua rasa lah. Okey, tengok. Kami lagi lah selalu bulan puasa memang kena booking kan. Kena booking Yang ni hari-hari biasa senang lah dapat. Puasa susah lah. Kena WhatsApp dulu lah. Sebab
Overall memang sedap lah. Memang sedap. Memang sedap. Okey. Tengok tu. Daripada apa nama customer kita. Customer beli ingat cakap macam mana? Memang padu. Kena cuba. Kalau datang Taiping ke Munting, boleh singgah kedai Abang Ijang kita ni. Murtabak Abang Ijang kita. Sedap. Sedap, tebal. Lepas tu dia memang sedap gila. Sekarang ni berapa kali lagi? Berapa kali dah beli dekat Abang Ijang kita ni? Ni dah repeat kali kedua dah. Kali kedua dah lah. Makan sekali, pasti dah 2 kali ya? Ya, betul. Patut kena datang. Cuba. Betul. Kena cuba. Boleh. Okay, terima kasih. Sama. Kau beli murtabak padu Abang Ijang kita ni, rasa macam mana? Okay, saya beli murtabak padu ni, rasa dia sedap. Memang saya rasa antara yang kat Taiping ni, saya rasa yang ni sedap. Ini yang terbaik kan? Betul. Yang ni apa? Kau repeat berapa kali ni? Saya sebenarnya, first saya makan kat rumah kawan. Ya. Kira ni hari tu saya nak mai beli tapi dah habis. Tu hari ni baru saya dapat beli sendiri lah. Gitu. Kita pun pilih macam mana? Yang anda semua boleh cuba datang murtabak Ijang kita ni. Ya, betul. Semua datang. Okey, tengah. Masih banyak. Okey. Okey, jumpa lagi. Jumpa lagi. Okey. Jangan lupa datang Ijang Murtabak Padu insya-Allah. Okey, terima kasih ni Abang Ijang belanja kita. Okey, terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki. Amin. Ya, kita doakan Abang Jamal kita sukses selalu insya-Allah. Jumpa lagi. Jangan lupa klik butang subscribe Ya, Abang baik. Jamal STV ya. Ya, insya-Allah. Okey, macam biasa Abang Jamal nak fly drone tunjuk jalan ke kedai Ijang Murtabak Padu. Okey, Abang Jamal akan fly daripada udara jalan masuk ke kedai beliau. Okey, kita test. Kita set dia punya location dulu. Jom kita fly. Home point updated.
Okey, sampai di sini saja video buat kali ini. Okey, Abang Jamal harap yang mana yang datang Taiping, Kemunting, nak rasa murtabak Ijan Padu, bolehlah datang singgah dan kita support vendor kita, support orang kita. Okey, yang mana belum klik butang subscribe, butang loceng dan share, support Abang Jamal XTV. Next video kita akan berjumpa lagi. Tagline kita apa? Ilmu dan pahala kita kongsi bersama. Assalamualaikum. Bye-bye. Terbaik. Okey, Abang Jamal nak cuba rasa yang ni murtabak daging yang Abang Jan bagi tadi. Okey, tadi Abang Jamal makan tanah dah sikit tadi. Ni Abang Jamal nak cuba macam ni. Kalau tengok ni, daging dia tebal daging tebal. Kalau tengok ni harga daging RM8. Saya tengok ni memang padat, isi padat. Kita cuba kan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa manis dengan rasa kari ya. Daging memang banyak. Tak rugi kalau beli. Ada yang RM8 memang murah. Memang best. Tengok ni daging penuh. Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada Abang Ijan sebab bagi saya rasa ni murtabak daging dengan murtabak ayam. Memang sedap lah. Murtabak ayam harga RM7, murtabak daging RM8. Memang isi memang banyak lah. Kalau tengok ni memang banyak. Okey, anda semua patut cuba. Boleh singgah kedai Abang Ijan kita, Ijan Murtabak Padu Kemunting. Boleh search dalam Google ni map Ijan Murtabak Padu. Okey, terbaik.